tahun 6 jujur. Aku diminta siapkan tugasan sejarah. Tapi jujur, bosan. Baiklah, murid-murid. Hari ini kamu diberi kerja rumah ya, membuat kajian kes sejarah tempat tinggal. Kamu diberi peta asal untuk kamu mengkaji dan membuat pemerhatian. Sila hantar tugasan kamu minggu depan. Baik, cikgu. Baik, terima kasih. Kenapalah aku kena buat semua ni? Tengok peta lama pula tu. Haziq, ini baru permulaan. Banyak yang belum kamu tempuhi lagi. Semua perkara berlaku ada ceritanya. Dulu, ini tempat sejarah pada orang dulu. Tapi, kamu tak sedar. Kamu merintih tanpa rasa kesal. Bila aku berjalan, aku menyedari bahawa setiap bangunan mempunyai estetika yang tersendiri yang kurang diketahui oleh orang ramai. Macam mana nama cikgu aku kat sini? Wah! Bukan cikgu akulah. Ini Raja Aman Shah, pahlawan berani dan setia. Memegang jawatan pegawai daerah Port Dickson yang pernah melawan Jepun. Wow! Kadang-kadang bukan tempat yang berubah, tetapi cara kita melihatnya. Kalau kita tidak merakamkan saat-saat ini, mungkin semua ini akan hilang.